Hai hai hai. Bertemu baru apa ini Family Channel. Oke, kami sudah sampai balai destinasi dituju kami itu untuk lokasi alai kami dok negama itu apa tak mangkang ai nyok belama. Dok na ai nyin kai Ciromat. Tok na boleh tu nok kes ko tu. Menyuah balau kami bisi tu buah 8 ikut kami tu. Nyo ya. Kau nginti kami tu 2 buah kereta ajak lah kena kami. Tu sungai lah kami sai sungai tu tapi air tu keruh. Besar juga air ni. Air sungai tempat kami nak pergi memancing. Nampak kat bawah tu panjang sungai ni. Tengok kawasan dia. Dia nak pergi ni nak bancuh air. Takut juga tengok air besar-besar ni kan. Siapa tak takut. Oh, dia ni memang kaki dia tak habis-habis lah. Aku tengok gelak je. Tak ada orang lain pegang betul tu. Memang dia saja yang boleh pegang betul tu. Kalau tak ada air tu, memang tak sah dia buat kerja. Sekali dengan Felix pula. Terbaik Felix cakap. Kita siap buat kemah. Kita rentang kemah. Tempat kita berteduh. Tengok. Lepas tu, kita nak masak. Buat masak umbut sawit. Yang kita dapat tadi. Tengok. Dia masak. Cepatnya. Sudah siap. Dia ni tak habis-habis dia ni. Air saja. Senyum lagi tu. Tengok. Manis dia cakap. Babi. 2 ekor. Besar je. Apa lagi? Aduh, sampai terus dekat rumah. Dapat ayam tua 2 ekor. Tengok. Lama tak makan ayam tua ni. Bukan ayam tua ni. Ini ayam hutan. Felix potong ayam hutan. Saya sediakan bahan. Untuk saya masak ayam hutan. Masak kicap. Tengok Alex potong. Sedap ayam tua ni. Bukan ayam tua. Ayam hutan ni. Isi pun dia masih muda lagi tu. Jantan dan betina ni. Isi dia tak lihat lah. Memang isi dia lembut. Tak terasa lihat. Ini bahan-bahan yang saya gunakan. Ini ayam yang saya Felix dah potongkan tadi. Saya masukkan minyak masak. Masukkan sedikit minyak masak ke dalam kuali. Selepas kita masukkan minyak dalam kuali, kita gaul kejap sampai kuali dan minyak panas. Ini resipi saya ni. Cara saya masak ayam hutan masak kicap. Okey, kita masukkan bahan-bahannya. Serai, bawang merah, bawang putih, halia, cili sikit. Okey, masukkan. Memang terbaik lah. Kita gaul
sampainya layu, baunya naik harum. Good. Kacau kan, sampai layu. Ini kita masak dekat rumah kawan saya Alex ni. Okey, kita masukkan daging ayam hutan tadi. Masuk. Penuh kuali ni. Tapi ayam hutan ni tadi saya dah bagi gaul dengan serbuk kunyit. Tengok, satu kuali tu. Banyak juga isi dia ni, kan? Masukkan air dia. Bau dia memang menawan dah. Kita gaulkan, gaul sampai sebati. Bercampur semua sekali tu. Memang marvelous. Sudah mendidih. Tengok. Dah panas dah. Ini pasti meliu, tengok ni. Ayam hutan, guys. Okey, kita masukkan kicap, campur dengan kicap. Ni baru betul. Okey, Alex pula dah cuba. Alex gaul. Itu dia. Dah bercampur dengan kicap, melidih pula tu. Manis, kain, nyamai. Isi dia pun sudah siap, sudah dimasak. Jemput makan semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment and share Apai Imi Family Channel.